sudah Allah capaikan umur kita daripada lahir. Wa wasainal insana biwalidayhi, daripada lahirnya sehingga 40 sana, 40 tahun masih hidup. Ada orang 25 meninggal, ada orang 18 meninggal. Wa balagha 40 sana, sampai umur 40 tahun dia patut berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua ibu bapa, wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai pada malam 10 yang akhir ni yang tahu bahawasanya besarnya fadilat beriktikaf, memakmurkan masjid, beribadah pada malam 10 akhir? Berapa ramai orang tahu? Ramai tak? Ramai tu pun tak? Ramai. Tapi adakah semua itu datang untuk memakmurkan rumah Allah? Menghidupkan malam, ihya'ul lail, menghidupkan malam? Tak. Pengetahuan saja tidak mencukupi dalam hidup ni. Ada orang kata, ada ilmu tentu banyak amal. Not necessary. Tidak semestinya. Maka kita minta kepada Allah Jalla wa'ala supaya Allah kurniakan auzi'ni, Allah ilhamkan kepada kita an a'mala salihan tardah, supaya kita boleh beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Ada amalan salih ni tak? Tapi Allah tak redha. Nampak men salih, dia tak ikhlas. Wa aslih li fi dhurriyyati. Yang ni tak ada dalam doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Itu doa Nabi Sulaiman. Tapi doa orang 40 tahun sikit berbeza dengan doa Sulaiman. Dia ada perkataan wa aslih li fi dhurriyyati, tolonglah baiki untukku zuriat keturunanku. Tuhan kata bila 40 mesti ada anak. Betul tak? Ramai ada anak. Tuan-tuan, cabaran orang ada anak sekarang kan. Okay, it's good. Soal parenting, dulu seketika ibu bapa to make sure your children can speak English. It's okay. Tapi itu tidak menjamin apa-apa untuk menjadi seorang yang saleh. Betapa ramai orang yang anaknya ada PhD, ada berbagai-bagai, masuk ke universiti, tidak memberi manfaat kepadanya pun, dunia dan akhirat. Umur 40, kalau tak 40 pun sudah 50, 60. Ulangi doa ini. Wa aslih li fi zurriyyati, baiki untukku. Allah kata wa aslih li. Maksudnya anak tu elok, memberi manfaat kepada kita. Al-faidatu ta'udu ilaika anta. Wa aslih li fi dhurriyyati, supaya anak yang ada ni, faedahnya, elokkan dia pada zuriat keturunanku. Elokkan untukku zuriat keturunanku. Tuan-tuan, kalau anak-anak sebahagian bagi tuition mahal, okey, bagus. Hantar sekolah yang mahal-mahal. Bagi semua first class pada anak dia. Tapi bila membesar, tidak memberi apa-apa manfaat padanya. Bahkan hanya menambahkan kesedihan hari demi hari untuknya. Sebab itu antara nikmat yang terbesar, bila kita semua dapat masuk syurga bersama dengan anak-anak kita. Berapa ramai anak yang doa, ya Allah, ku himpunkan daku dan keluargaku di dalam syurga. Daku, isteriku dan anak-anakku di dalam syurga. Walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum
biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti oleh zuriat mereka beriman. Dengan iman kami masukkan zuriat mereka, ambil zuriat mereka dengan mereka bubuh di dalam syurga. Saya nak tanya tuan-tuan, di syurga kita kenal lah antara kita semua ni? Kenal. Lagikan buah kita kenal. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabihan. Buah kita kenal. Ini durian ni, macam durian. Ini rambutan, macam rambutan. Kalau kita kenal buah, masa nak makan buah di syurga macam buah rambutan, tapi rasanya lain. Kawan kita kenal tak? Buah kita kenal, kawan kita kenal tak? Peristiwa yang pernah kita lalui kita kenal, ingat tak? Ingat. Anak-anak kita ingat tak? Isteri kita ingat tak? Suami kita ingat tak? Kalau kita ingat, kita masuk syurga, mereka tak masuk, kita sedih atau tak? Sedih. Orang-orang yang beriman, Allah masukkan mereka dan zuriat mereka ke dalam syurga bersama. Ini achievement, the highest achievement in your life. Ini pencapaian yang tertinggi dalam hidup kita. Tak payahlah, maksudnya apa saja yang kita capai dalam dunia ini, tapi kalau gagal masuk dalam syurga bersama dengan orang yang kita cinta, kita tidak mencapai kemuncak. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah kata, kemudian kita tambah dalam doa tu, aku bertaubat padamu dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dan selain daripadanya menyebut, bila sampai 40 tahun kena tajdidut taubah, kena memperbaharui taubat. Kalau 40 tahun kena baru taubat, 50 tahun kena 50 tahun. Hari-hari kita memperbaharui ia. Bila sampai 40 tahun, inni tubtu ilaik, aku bertaubat padamu ya Allah, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk di kalangan orang yang menyerah diri. Sambung sikit ayat, sambungan ayat tu, Allah kata, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqi alladhi kanu yu'adun. Allah kata, mereka itulah orang-orang yang kami terima daripada mereka yang terbaik apa yang telah mereka lakukan. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Allah kata, bila dia sebut macam tu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Disebut sungguh-sungguh diri dia. Allah kata, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang yang kami terima daripada mereka yang baik yang telah mereka lakukan. Wa natajawazu an sayyiatihim, kami maafkanlah hak salah-salah sebelum tu. Sebelum nak mai 40 tu, hak dok mana gelong-gelong sikit, Allah kata kami maafkan. Masa sebelum nak matang tu, macam-macam kerenah kita tu, Allah kata setelah kita kata macam tu, Allah kata kami maafkan. Besar tak rahmat Allah? Besar. Tuan-tuan, kalau kita fikir tentang hidup, kadang-kadang sampai umur 40, 50, tuan-tuan, saya juga kadang-kadang fikir, mengapalah aku buat macam tu hari itu? Mengapalah pada 20-an dulu aku buat begitu? Mengapalah pada 30-an dulu aku buat begitu? Mengapalah aku ucapkan hal itu? Mengapalah aku buat, kenapalah aku buat pada fulan demikian? Kenapalah aku cakap hal ini kepada ibuku?
ataupun kepada bapakku, pada isteriku. Manusia insan sentiasa terlupa dan tersilap. Betul tak? Tapi tak ada jalan. You cannot go back to the past. Kita tak boleh patah balik dah. Yang boleh apa? Tuhan padamkan itu. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah padam yang jahat itu, ganti dengan yang baik. Rekod you bagus. Sebab apa? Bukan kita patah balik masa ada mesin, masa patah balik, tak. Kerana kita menyesal, Allah kata tak apa. Rekod tu, yang jahat tu, yang tak elok, aku ganti rekod yang baik. Hari itu kau buat salah, tapi tak apa, kau menyesal kerana kau tak spend your life untuk dakwah. Umur 50 tahun baru nak dakwah. Kenapa tidak aku berdakwah kepada dia? Kerana kau menyesal. Masa kau 30 tahun, Allah jadikan itu, penyesalan kau itu sebagai ganti rugi yang akan ada dalam rekod kau, bahawasanya kau telah buat yang baik. Rahmat Allah, rahmat, besarnya rahmat Allah. Wa natajawazu an sayyiatihim, kami maafkan salah mereka. Fi ashabil jannah, duduk di dalam ahli syurga. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, janji yang benar yang mana mereka telah dijanjikan. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ahli syurga. Dan kita bacalah doa dalam suratul Ahqaf ini di dalam sujud kita, hari-hari kita, dalam sembahyang kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.